Bot kita dekat sana. Yang kasar-kasar tu. Satu, dua. Ada dia punya. Tu dia. Apa kira? Oh, telur. Okay, sekarang ni kita dah sampai jeti, di mana kita tengok geng-geng kita sekarang ni berbaju merah untuk ke Lautan Biru pada hari ini. Okay, kita tengok sikit Abang Kamarul kita. Okay, Abang Kamarul lah. Ya. Kita ke Lautan Biru hari ni. Ye, Sotong marah. Sotong. Steam jadi. Abang Hafiz kita, Angoh kita. Bereng oh? Bereng. Mantap. Abang Akib kita. Ini kita harapkan dia je. Kita harapkan dia hari ni. Pelampau sekali. Dia nak pelampau sotong orang. Dia tak tahu sotong apa dia nak makan hari ni. Abang Ipin kita. Alright. Pusing belakang. Pusing. Ranger Ayo beraksi di Lautan Biru dari Selangor ke Terengganu, Marang, dan Abang Sifu Kalau kita. Dia Abang Scott mana Abang Scott? Abang Scott tak ada. Dia mana nak join ni? Dia mabuk. Tadi kereta tu berjalan ni? Itu kembar dia. Alright. So hari ni kat sana kita masih lagi persiapan senjata-senjata. Mana senjata yang dibawa ni? Apa benda bawa banyak-banyak ni? Senjata hari ni. Oi, siap bawa bangla lagi. Miak. Buah timikai dah potong di mana? Bawa. Bawa. Itu bawa. Habis. Tak ada. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ke Lautan Biru daripada Gen Ayo, daripada Selangor ke Terengganu. So hari ini kita bawa player daripada Selangor ke Marang, Terengganu. Bot yang mantap. Moga-moga malam ni dipermudahkan lah. Okey. Kita perkenalkan lah geng-geng yang baru yang join pada hari ini. Okey, ni Nang daripada Kelang. Nang, ada ucapan sikit tak untuk malam ni, Nang? Assalamualaikum. Okey. Semoga kita dapat hasil yang memuaskan, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih. Abang Chef kita, cepat. Dapat hasil yang insyaAllah. Alright. Akak kita. Alright. Abang Ipin. Ranger Ayo, padu mantap. Alright. Abang Omar. Semoga berjaya misi kali ni. Alright. Ranger. Ayo. Mantap. Yang ni dapat soto banyak. Okey, insyaAllah. Semoga malam ni semua dipermudahkan. Tekong yang padu. Tapi kecewa dia tak ikut kita lah hari ni. Pak Ang kita, Pak Ang. Minta maaf. Ada apa? Kita percaya. Moga kita percaya tu. Rezeki dalam air. InsyaAllah semua malam ni dipermudahkan. Okey, Pak Ang Bayar Pak Ang. Alright. Okey, satu trip. Boleh naik lagi, Kip. Kip. Naik. Kita ada transit sikit hari ni. Bot kita dekat sana. So, Teteng kita tengah menunggu sekarang ni di jeti Pulau Kapas, Marang, Terengganu. Okey. Bye-bye. Okey, kita transit dulu. Di mana kita tengok sahabat-sahabat kita kat belakang. Alright. So, inilah dia. Pulau Kapas. Kita tengok geng-geng kanak-kanak yang tengah mandi kat sana. Alright. Kita masih on the way lagi. Menunggu. Sudah hampir sampai ke lokasi. Ombak agak tinggi hari ini. InsyaAllah pada malam ni ombak akan berangsur pulih. Gelombang agak besar.
Semoga malam ini dipermudahkan semuanya, insyaAllah. Amin. Okey, saus sudah dilaburkan. Kita dah sampai ke lokasi untuk candak hari ini. Jam menunjukkan pukul 7. Kita tolak tadi pukul 6.45. 1 jam lebih lah dalam perjalanan. Okey, sekarang ni kita berada di atas bot. Kita dah sampai ke lokasi. Siap sedia. Oh, dia punya goyang. Oi, goyang. Oh, ini bahagian belakang kawan-kawan kita. Ada seorang tu. Okey, suasana kembali tenang. Enjin sudah ditutup. Mana Abang Omar tak nampak ni? Abang Omar? Alright. Sibuk. Kita jalankan tugas media dulu. Abang Omar tak tinggal ada. Alright. Okey, sekarang ni Zahid tengah menyaksikan dia punya strike. Laju sikit. Yes. Oi, Soto Kurita. Main sini nak tengok. Ni boleh buat umpan ni. Biasa susah nak dapat Soto Kurita. Oh, sini. Hati. Oh, duduk. Oi, Soto Kurita. Walau weh. Okey. Okey, lesen dulu. Zahid dah lesen kedua. Tengah naik. Mana Zahid? Besar kau kecil? Boleh. Okey, giliran Syah pula tengah naik. Tarik lagi. Tarik lagi. Dia punya tarik lain macam udang ke jenggo ke? Oh, sini tengok muka sikit. Muka. Mana tak nampak. Tarik sini. Hala. Tu dia. Udang saiz. Udang pula sotong. Okey, ada sotong. Tekong dah naik sotong. Naik atas. Sotong naik atas. Main ke atas tu tengok. Penuh sotong. Tapi tak nak makan pula. Tukar. Goyang lagi. Okey. Tekong kita tengah beraksi di tepi Sipu Kalui. Alright, sado. Agak sado. Kita masih menunggu harapan lagi berbaju merah. Strike lagi. Mana dia? Mana? Kasih tarik. Inilah Zahid. Ada barang, tapi barang dia sama strike sama sendiri. Ini scan namanya. Aduh. Okey, kita baru siap sotong untuk masa pertama. Untuk kita masak dulu. Kawan kita ada yang terkandas di awal. Sipunan berapa ekor dah? 13 ekor. 13 tadi kan? Naik kopi 15 ekor. Oh, 15 ekor. Kopi au. Oh, anggap. Apa ni masak nasi? Suatu masak. Alright. Okey, akak naikkan sotong tapi berterabur. Dia punya jatuh di belakang. Mana sotong dia? Sudah. Oi, akak dah 10 ekor.
ekor saja. Okey, si punang kita pula tengah dikayuh lagi. Dia pakai dua jorang sekali tu. Tamak tak apa. Itu reality dia. Kayu lagi. Ada ke tak ada? Macam ada. Tapi kat sana kita tengah masak. Wow, nah pegang dulu tengok. Ish. Okey. Dekat sini tengah hidup. Oh, cuk. Ush, sabar. Okey, sabar. Kat sana hidup. Kita terus masak kat sana. Abang-abang kita tengah solat. So player kita dekat belakang. Okay. Kita tengok sikit. Kita request masak kari lah, macam sebelum ni lah. So dia di tengah laut Tambero kita masak kari. Kita tukar masak ke sana, chef kita tidur hari ni. So kita tukar player hari ni. Kita panggil Abang Awang, tekong kita masak hari ni. Tengok lepas sikit apa kari hari ni. Lepas apa? Bapak. Kari bapak. Jangan terbabah cukup. Kari bapak. Jangan terbabah cukup. Babah cukup. Ya. Dia punya bau. Anda yang tengok ni ada bau ke tak ada bau? Kayu kiri kanan dia kayu. Ini player yang kita mau. Ini player yang kita mau. Abang Mak tengok sikit. Tuh dia. Wah, jalan diam. Dia dapat. Mana tengok? Oh, buka tengok. Buka Abang Mak. Memang sekilo dekat 2 kilo Abang Mak seorang. Adalah. Ada masalah. Ni kita nak masak dalam kari ni. Jangan. Tak siang lagi. Ni dah siang ni. Dah hitam lagi. Tengah hidup lagi. Kena tekak keluar dulu kari. Sabut tekak dulu. Tengah hidup lagi. Okay, bismillah. Kita masuk kari dulu. Kita masak sotong dulu. Tuh dia. Ini kari Terengganu mari. Hari ni. Bagi jadi. Tuh dia. Kita memang kalau datang kita request, kita minta masak kari. Kari dia amat luar biasa. Player kita sekarang ni tengah bertukul lumus untuk mencarak sotong. Nah, 2 kilo mari.
di tengah laut. Dekat sini ada sotong tengah makan. Dekat sana strike sotong Abang Ipin. Oh, tarik lagi Abang Ipin. Dekat sini kita tengah makan sotong kari. Dekat sana strike sotong. Oh, ini memang mahal lah momen ni. Akak ada strike. Tu dia. Lemang. Kita bakar lemang malam ni. Abang Ipin makan sotong. Strike sotong. Ini sotong strike. Ini makan sotong. Sotong dalam kuali. Ini tengah menjamu selera. Abang Omar tengah menjamu selera juga. Tuh dia. Makan sotong lagi. Akib strike kat sana Akib. Wah, Akib dah strike. Sotong kari tengah makan nasi. Nang tengah usaha lagi. Yang ke 4 kilo. Akak tengah strike lagi. Abang Ipin strike lagi. Sotong tu tengah galak ni. Tu dia. Abang Ipin lagi. Ui, banyak sotong naik darat. Penuh. Ui. Jala mana jala? Letak kat sini je. Letak je sini je. Ui, kalau bawa jala ni lumayan ni. Tapi apa pun tengok dah sampai ke pinggan dah tadi. Daripada lauk masuk ke periuk, masuk ke pinggan. Ni muka dia. Tengok kembang habis. Yang belakang ni. Oh dia apa Zahid kita. Cuba buat kau sipualan macam mana. Berminyak mulut tu. Sekali lagi. Berminyak mulut. Gek. Abang Umar lagi. Alamak. Ingat ke besar. Rupanya baby. Nak lepas balik ke baby? Ambil je lah. Sama. Dia punya saiz dia candak dengan sotong tu sama besar. Oi, sipu kalau jackpot. Pegang. Pegang ujung. Sotong katak. Hati. Putuskan. Berat. Alamak. Kat tangan ni ada ni lah pula. Oh, gacu. Nah, ambil gacu lah. Sekejap. Layar dulu. Bagi kendor. Ambil gacu. Oi, sotong pun nak gacu oh. Alamak, gacu tak kena betul lah. Tak apa, boleh. Jap. Hup. Jackpot sipu kaloi. Baskok pada pandai mancing. Baskok. Tak boleh mancing. Dia. Sotong terbesar dah dapat dah. 500 gram lebih ni. Mana? Makan marung satu. Tengok. Tangan besar ho. Jackpot. Dia punya terberat. Sipu kalor dapat lah sipu kalor. Angkat sikit tuan dia. Oi, dekat sekilo. Jangan tipu lah. Bukan nak tipu lah. Tutup. Cuba letak tapak tangan yang kasar-kasar tu. Dia dekat sekilo. Ni sotong apa? Sotong katak. Tu dia. Malam ini penuh dengan rezeki. Bulan mengambang di sana. Tengok bulan mengambang. Macam mana ni Abang Marul? Oh, dia kayu lagi. Dia kayu yo. Dia. Tu dia. Tapi tak boleh lawan satu katak lagi tadi. Angkat. Pegang kat situ. Tadi dia punya Ada dalam 1,5 jam 3 ekor. 3 ekor Abang Ipin. Ini kita ada game pemenang dia. Tu dia. Ada dalam sekaki lebih tu. Dia. Ini sotong yang agak besar. Kita tengok sikit. Dia punya jengkal 1, 2. Ada lebih lagi 2 jengkal. Maknanya
Kalau ikut ukuran kat sini, siku panjang, oh, ngam-ngam dia punya panjang dia. Pemenang dah hadir dah. Kategori malam ni belum lagi. Tercepat, terbesar, strike 3 ekor. Tengok kg dia, tu dia. Boleh nampak 1 kilo. Tu dia. Sotong terbesar dan terberat daripada Sipu Kaloi. Dalam ni dia, dalam kapal ni dia paling besar. Masalahnya dia dapat pun paling besar juga. Memang matching lah. Memang rezeki lah orang kata. Pelak. Kawan kita bila nak naik ni sebelah ni lah. Aduh. Okey, pasukan kita ada yang sudah tewas. Kita naik dia punya dia. Tengok muka sikit. Tengok ukur sikit dengan pakai tangan tu. Nak masak terus ke ni? Dah dekat dengan dapur dia ni. Dia baru mendaratkan dia punya sotong. Angkat sikit besar mana? Dah. Sotong dulu. Sotong bakar di laut Tambir. Itu berapa ni? Sudah puas tidur? Mari. Kita makan. Tak, hilang ngantuk Abang Umar je ni. Tengok Abang Upin nak tewas lah tu. Kita makan soto bakar. Apa kira? Oh, telur sotong lagi tu. Oh, ni tengok. Telur sotong malam panas. Pukul 3 tak, pukul 4 pagi. Bakar sotong. Tu dia. Oh, dia. Apa rasa dia? Okey tak? Jadi? Jadi. Pakai sos. Boleh lah. Oh dia. Oh dia. Kira macam mana ni? Strike ikut belakang ni, bukan kat depan ni. Dia kena sembat. Okey, di awal pagi kita sudah matahari nak keluar, tapi dikejutkan lagi dengan double strike. Wah, simpunan walaupun kecil tapi kesimpulan dia double strike yang mahal tu. Ada hadiah ni. Hadiah. Hadiah.
10 kali sedar, 10 kali tidur. Tu dia. 10 kali sedar, 10 kali tidur. Oh, tilapia. Tilapia selek, ikan kerisi, layan Apollo pagi. Bukan tilapia Cari laut lebih. Okey, di pagi hari layan Apollo. Tarik lagi. Laju ke. Oh, mana. Wow, dia. Ikan selah kuning. Kenapa sebelah sana? Kenapa sebelah sana? Tak sebelah sini. Kau selok. Okey, sekarang kita menuju ke darat. Sudah balik. Alright, jom kita tengok belakang apa geng-geng kita buat belakang. Tengah syuting, bahagi-bahagikan hasil. Hasil tak berapa banyak. Berapa? 30 kilo? 28 kilo? Alright. Okey, alhamdulillah misi dah tercapai. Kita bertolak balik ke darat. Dalam 1 jam lebih. So operasi kita dengan selamat berjaya. Alhamdulillah berjaya. Rezeki tu Allah Ta'ala bagi, kita dah usaha. Ada seorang tu tidur pukul 12 sampai pagi. Dah tahu siapa. Player tumbang awal. Tapi tak apa, alhamdulillah kita dah sampai ke darat. Sampai lagi bang. Janji tak kumpau. Umumkan pemenang. Mari. Kita dah ada pemenang ya. Ketiga kategori. Alright. Okey, kategori yang pertama iaitu dapat sotong yang paling besar. Berat. Jatuh kepada Bifu Kaloi. Ya. Sama dengan badan dia. Sotong gabangnya. Itu gabang 1 kilo. Okey, kategori kedua iaitu yang mendapat dalam happy hour. Happy hour. Dalam masa setengah jam dia dapat menaikkan 3 ekor sotong. Sempurna. Pemenangnya adalah Abang Ipin. Abang Ipin Alright. Sotong Tangkona. Sotong Tangkona. Dapat dia yang menang. Kategori ketiga iaitu 3 ekor sotong saya dapat. Tak ada yang dapat 3, tapi yang dapat jatuh pada yang 2 ekor lah. Ya. Kepada Sipunan. Sebab Sipunan dia dapat 2 ekor. Letak saya ada 3 ni bagi kepada Sipunan lah. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dah sampai ke jeti dengan awak-awak kita ke belakang sana. Masih muka ceria-ceria lagi dah. Ceria lagi. Walaupun hampir-hampir nak tumbang semalam dengan gelora ombak bertalun-talun, tapi alhamdulillah tak ada seorang pun yang mabuk. Yang tidur ramai. Tapi apapun kita selamat sampai ke darat. Rezeki ada tapi tak begitu banyak, tapi kita stay bersyukur. Alhamdulillah. So kita bagi komen untuk sahabat-sahabat kita semua. Okey, ni teteh kita. Semalam kita ambil video semasa kita nak bertolak. Sekarang ni dah balik. So kita bagi komen lah. Yang first time datang, Abang Sipu Kaloi kita ada komen trade semalam Ombak padu. Tapi ada game kita buat daripada sponsor by Abang Kamaru kita, ada 3 kategori. Dia terpilih sebab sotong paling besar. Tengoklah badan dia berbanding dengan orang lain, tapi apa pun alhamdulillah rezeki. So Abang Kamaru kita ada komen. Alhamdulillah trip kita berjalan dengan lancar. Yang pentingnya setiap orang dapat sotong dapat sotong. Orang dapat, tak ada yang kumpau. Tak ada yang kumpau, tarik. Dan kita selamat sampai dan selamat kembali. Dan selalu doakan kami untuk selamat sampai ke rumah masing-masing. Okey, insya-Allah. Abang Kip. Alhamdulillah, mantap. Tak kumpau. Mantap. Alright. Abang Mak kita? Ya, alhamdulillah kita dah selamat macam kata Marul tadi. Cuma kalau ni kita plan next trip. Okey. Yang lebih mantap lagi. Okey. Abang Afiq kita? Okey saja.
Apa-apa tak kumpul. Sebab dulu dia berkilo-kilo naik. Ini yang malam berekor-ekor. Champion. The Legend SA Champion. Alhamdulillah ada rezeki kita. Ada rezeki. Kalau ada pertandingan jangan masuk nama dia. Sipunan. Assalamualaikum. Okey. Untuk kali pertama saya join Trip Candan. Walaupun tak banyak, alhamdulillah akan masih. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah. Next time kita jangan serik Jangan serik, kita insyaAllah happy. Gen Ayo jangan lupa sebut. So kita tengok baju belakang. Kita baca lagi sekali. Ranger Ayo berasal di Lautan Biru dari Selangor ke Terengganu. Alhamdulillah trip berjalan lancar seperti mana yang kita rancang. Bye-bye, jumpa lagi. Syum. Semua, ini adalah hadiah yang tertinggal hari itu. Dan kita akan bagikan cara dia untuk penyerahan hadiah pada hari ini. Jadi kita ada 3 kategori pada hari itu. Memancing, iaitu kategori pertama sotong yang terbesar. Sotong terbesar dan berat. Dan jatuh kepada Tipu Kaloi dengan 1 kg. 1 kg sotong. Nampak bukan? 1 kg pun besar. Dia pun besar juga. Kecil. Banyak kau pergi keluar patahan. Okey. Ya. Saya tidak. Okey. Sebab saya tak ada apa tu cakap sotong apa yang tadi sotong Sotong. Okey. Terima kasih. Alah lambat. Okey. Hadiah kedua. Tunggu rakam. Ini happy hour. Happy hour. Tak disangka-sangka ya. Dalam pemain legend kita ni memang ada dia. Memang dia ya. Memang berhak. Memang berhak. Dia usaha dia. Memang dinafikan. Memang yang layak. Terima kasih. Dia orang dapat 2 dia tinggi lagi. Pendek dulu. Last minute. Okey, yang ni wakil lah. Awak. Wakil. Dia wakil Zul Asnan. Oleh sebab tak ada yang dapat 3 ekor. Kategori apa ni? Kategori 1 pancing 3 ekor sekali. Tetapi oleh kerana dia tak ada, dia yang pertama dapat 2 ekor. Serentak. Sebenarnya saya dapat, tapi saya withdraw lah. Disqualify lah. Yang saya bagi kepada Haji Abdul Rahman. Okey, ini dia ada. Wakil lah. Okey kalau tak nak cakap Nama Sita. Aku bagi tempoh 2 hari. 2 hari untuk tutup hadiah. Okey. Ada tempoh ya? 2 hari je. Tak tutup batal.